Minggu lepas kita dah buat tulis perkataan sukata. Hari ni kita akan susah sikit. Boleh Firas? Boleh. Okey, kita cuba Okey, Firas, apa ni? Air batu. Kita panggil Q. A. I. Jadi ice, ya. Q. Ice. Okey, baik. Yang kedua? Mak perempuan tu sedang buat apa? You. Buat apa tu? Suap. Ya, huruf A. Ya, betul. Jadi suap. Yang ketiga, ni apa ni? Yang awak selalu lap badan bila lepas mandi, iaitu tuala. Tulis Tuala, ala. Tuala. Okey, seterusnya. Okey, baik. Dah tulis. Seterusnya nombor 4. Apa yang awak bagi kepada masa hari jadi? Iaitu hadiah. Huruf apa tu? D-I-D-A-H A. Ya. Cuba baca. Hadiah. Ya. Betul. Ni alat muzik. Apa tu? Biola. Pernah main? Tak pernah main, tak apa. Cuba baca. Biola. Hari ni awak dah boleh tulis, sambungkan perkataan, dan juga awak dah tulis dan awak dah baca. Hari ni cikgu nampaknya prestasi awak dah meningkat lah sebelum-sebelum ni. Jadi kita akan jumpa sesi seterusnya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih Firas.